Ini lauk favourite Kak Yan. Kak Yan kan suka tempe. Lepas tu campur pula dengan terung. Lagilah Kak Yan suka. Masak pula dengan sambal cili padi yang sedap berlemak. Dah jadi favourite satu keluarga lah pula. Terung tu potong-potong macam ni. Ni sambal dia. Kak Yan guna cili padi hijau. Cili hijau sikit. Bawang merah, bawang putih. Dan juga ikan bilis. Semua ni kita kisar. Tempe ni potong serong nipis-nipis. Garing-garing angkat. Terung pun goreng sampai dia garing betul-betul. Lepas tu kita masaklah sambal dia. Tumis bahan-bahan kisar tadi. Masuk garam, masuk gula, masuk tomato, potong dadu. Lepas tu masukkan sos tiram sebagai perasa. Masak-masak macam tu. Masukkan terung tadi. Dah nampak sedap. Masukkan tempe. Kak Ain dah teliur balik dah ni. Gaul-gaul-gaul macam tu. Nak tempe garing. Tutup api awal. Dah pun siap.